Assalamualaikum. Okey, jom geng, kita pergi sarapan. Hari ni kita akan sarapan di Lakin. Dah lock Okey, nama tempat ni Pondok Santapan dekat Lakin. So kita akan sarapan kat sini lah hari ni. Nampak ni ramai orang ni. Parking semua penuh. Parking dekat depan ni, dekat depan dewan kita parking. Depan ni ada dewan. Yang tepi-tepi jalan ni dah penuh dah ni. Tu ada orang jaga lalu lintas. Okey, depan ni. Nama kedai dia Pondok Santapan Lakin. Makanan asli Johor. Tengok seat. Ada seat? Ada ya? Okey. Jom ambil seat dulu. Ambil seat, dulu pergi beratur. Ni, tak sini. Sini boleh tak? Okey, geng. So, ni tempat masuk dia. Masuk dulu dari sini, and then terus pilih apa yang kau nak makan. Ada ayam goreng, bihun goreng, nasi goreng, mi kari, roti jala, semua ada. Lepas tu pesan kat sini. Okey, nasi ambeng Nasi ambeng. Kat sini nasi ambeng. Ni kalau yang lain-lain kena masuk dalam lorong ni lah, beratur. Okey, tempat ambil air ni. Cashier kat sini. Kuih dah ambil kuih. Ambil kuih kari pau. Okey, ini menu kita hari ni, nasi ambang. Dina pun makan nasi ambang. Yang tu apa? Soto dan bergedil. Ini dia apa ni? Sambal kicap. Sambal kicap. Oh. Lempeng kelapa, asam pedas ayam. Lempeng kelapa apa? Asam pedas ayam. Oh, asam pedas ayam. Ni yang ni sambal. Asam pedas Sama. Dan juga kari pau. Dia ada cicak tadi dia kat asam pedas ayam, kari ayam. Lagi satu tadi lupa lah. Oh. So kita ambil asam pedas ayam. Okey, nah dah masuk tangan. Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih. Apa ni? Bergedil ni? Tak?
sebenarnya kan dia dah nama mata foto kan nak ke. Nama, oh sedap. Oh, dia punya sambal hijau Wow. Ayam dia ayam masak kicap. Sambal hijau ni dah makan? Tak makan? Sambal hijau tak makan? Tak makan. Kata tak makan tadi. Okey, bismillah. Dia pakai sambal hijau tu yang beza sikit. Asas pilih. Asas pilih tu maknanya dia memang dah tetapkan mesti ni. Jadi kalau kita ni dia asas yang boleh ke mana-mana mesti. Tak ya, kalau dia dapat UAE sebab dia tak ada masalah SPM tu. Tempeng cecah asam pedas. Tempeng kelapa. Tempeng kelapa. Ramai orang geng. Jadi cepatlah kita kena beredar sebab ramai orang lain bawa sampai tak ada seat. Okey bang. Okey. Okey, terima kasih. Okey, jumpa lagi.